Assalamualaikum guys, kali ini kami berkemah lagi di Dusun Apak Kau. Trip ini hanya kami berdua saja yang ingin menikmati pengalaman camping 2 hari 1 malam di Dusun Apak Kau. Tahu tak kenapa kami pilih tempat ini? Sebabnya cuma satu, untuk menikmati sosis tok mau bakar. Tok mau bakar atau sosis daging sumbat yang bakal kami nikmati ini dibeli dari kawan kami sendiri. Boleh tengok dari IG mereka dibikin barbecue. Makanan ini memang sesuai untuk dibawa semasa berkemah seperti ini. Kami sengaja inginkan perkemahan yang minimalis dan santai untuk kali ini. Hanya membawa dom shelter untuk kami berlindung tanpa peralatan yang banyak. Walaupun serba ringkas tapi masih selesa. Dan masa yang kami habiskan kali ini hanya untuk bersantai. Kami berharap anda akan terus menonton untuk melihat lebih banyak detik-detik dan tip-tips menarik sepanjang perkemahan kami. Guys, kita dah sampai dekat Apak Kau. So sekarang ni tengah hujan, so kita chill dalam kereta dulu. Ni kita baru sampai. So guys, ada cara baru, idea daripada sahabat saya, Ikin. Kita bagi cadangan ni, langsir punya ni. Untuk apa tu? Untuk dia, dia kalau nak tutup susah nak untuk buka ni. Kita boleh lubang dia. Nampaklah cantik sikit. So kita tapau sayam. Kita mesti kena dengan ni bayi tebu Apak Kau. Shadow.
Satu je lah. Tak tinggi. Lah. Dia siap ke bawah. Lemak dia macam lemak kambing kan? Kan ni kita punya simple lagi kita bawa tu. Kali ni kita dah belajar daripada kesilapan, so kita bawa belilah dia punya apa ground. So bila kita ground dia kita nampak luas ya kan mana dia. So kita pakai game bed kat sini. Okay, ni meja.
Okey, ni makan masak kita kat luar lah. Okey, ni kita punya cambed, kita punya sofa dan kita punya air lah. So sini dia masak kita. Dan kita punya ais lah. Ais kalau pakai ni memang tahan lah. Okey, ni kita punya setup untuk kita punya ni aku pakai over. Tengok ais ni semua. Satu hari guys penuh lagi. Berbalik dia beli ni. Okey. So sini dia dah asingkan, maksudnya sini untuk bahagian lelaki dan sebelah sana bahagian perempuan lah. So ni toilet dia. Maksud kita pakai dia punya slipper lah. Ini memang bersih lah. Okey. Ni shower dia lah. Okey. Alright. So jom kita inside. Ya. So ni tapak-tapak dia. Macam tadi pun kita dah nampak surau lah. Katanya kat sini pun kita ada satu surau kecil lah. Okay. Dan depan kita ni dia ada tapak-tapak tepi ni lah, di bawah pokok ni. Dan kat sini kita ada dua simpang, mana satu untuk ke sungai dan satu lagi untuk ke tapak. Jom kita pergi ke sungai dulu. Ni tapak-tapak dia, nampak dia ada singki kat situ. Dia ada banyak singki sini, satu sana dan sana satu lagi. Dan sini kawasan yang cozy sikit lah. Sini bawah pokok kan. Okay. Dan kita tengok sungai dia. Dan kat sini pun dia dah ada tangga sini. Ni dua tapak kat sini. Tapi part ni macam panas sikit lah. Cuma korang kena pasang sheet lah. Lagi sejuk sikit. Okay. Kalau korang minat. Tapak ni pun ada. Kalau full memang sini pun full lah. Ni lah tapak sungai dia. Sungai. Sungai dia.